nak turun ke darat, terus bersiap kemas barang masing-masing. Mizi pikul beg duffel atas bahu sambil berjalan perlahan ke arah helideck. Rasa macam baru keluar dari dunia yang penuh misteri. Angin pagi sejuk menyapa muka. Matahari mula naik, terang benderang menyinari pelantar yang nampak tenang macam biasa. Macam tak ada apa-apa pun yang jadi malam tadi. Bila enjin helikopter mula menderum, Mizi sempat pandang keluar dari tingkap. Nampak struktur pelantar makin lama makin kecil, tenggelam dalam kabus pagi dan laut yang luas. Dalam hati dia terlintas, berapa banyak lagi rasa seram yang pelantar ni simpan. Dan mungkin gangguan tu tak berhenti setakat ni je. Mungkin satu hari nanti orang lain yang kerja dekat situ pula akan rasa benda yang sama. Dalam helikopter, Abalan duduk sebelah Mizi. Dia perasan Mizi termenung jauh, terus tepuk bahu dia sambil tersenyum. Macam ni lah kerja offshore. Bukan setakat bahaya kemalangan je, benda-benda halus pun ada. Pandai-pandailah jaga diri, kata Abalan. Mizi cuba mengangguk perlahan. Hidup dekat atas pelantar ni unik. Kita kerja dan tinggal dekat atas bandar besi yang terapung. Hari-hari hadap muka yang sama, macam satu keluarga kecil. Suka duka dikongsi bersama. Bila helikopter mendarat dekat darat, Mizi rasa lega sangat dapat balik dengan selamat. Kisah malam seram tu mula tersebar dari mulut ke mulut antara pekerja minyak. Tapi ramai yang tak terkejut pun. Rupanya bukan pelantar tu je yang kena. Pelantar lain pun ada cerita yang sama. Hantu tanpa kepala, suara misteri, jelmaan rakan, bayang hitam, macam-macam versi ada. Kalau korang minat kisah seram yang panjang, penuh misteri dan suspense, jangan lupa dapatkan 5 buah novel seram yang saya sendiri pilih. Linknya saya letakkan dekat bawah video atau tekan je link yang tertera di skrin.